Assalamualaikum, salam sumut keteguhan. Kita doakan saudara se-Islam kita, juga seluruh rakyat Malaysia yang sedang diuji dengan banjir. Semoga Allah mudahkan urusan mereka dan berikan keteguhan jiwa dalam diri mereka. Kawan-kawan kita, NGO-NGO ataupun orang persorangan yang selalu cakna tentang Gaza dan kali ini nak bantu rakyat Malaysia sendiri, boleh terus pergi ke kawasan yang banjir dan mulakan fasa ataupun proses pembersihan. Saya nak jemput orang utara yang mereka nak tahu tentang update sumut. Malam ini, waktu maghrib, saya bersama Sahibus Samahah Mufti Pulau Pinang, Dr. Shauki, Profesor Madya Dr. Shauki. Kita nak buat sharing tentang update semasa di Gaza dan perjalanan sumut 7.30 ataupun waktu maghrib di Surau Raudatul Ilmi, Nibong Tebay. Lepas daripada Nibong Tebay, saya habis forum tu, solat maghrib, solat isyak jamaah, kemudian kami terus akan bergerak ke Parit Buntang di Arena Square. Saya difahamkan di dataran Arena Square tu mereka akan mula bercerita tentang sumut, deklamasi sajak dengan cerita ada persembahan, ada apa? Ada macam-macam ni. Mereka akan mula daripada pukul 8. InsyaAllah saya akan sampai dalam pukul mana tahu 10.30 ke 11 ke nanti ya, insyaAllah. Jadi dua perkara malam ini di Nibong Tebay dan juga di Parit Buntang. Okey, insyaAllah terus mood, terus kuat. Ujian yang datang menjadikan kita versi yang lebih sumut, lebih teguh, lebih kuat berbanding versi kita yang dahulu. Takbir Allah.